Assalamualaikum. Ramai ingat kesihatan mental ni dia cuma kena makan ubat, buat terapi. Tapi tahu tak sebenarnya apa yang kita makan pun boleh tentukan mood dan emosi kita. By the way, kalau anda nak buat konsultasi dan saringan kesihatan mental, anda boleh datang ke klinik saya di Nilai. Kita boleh semak bukan sahaja rawatan tapi juga gaya hidup yang sesuai untuk bantu kesihatan mental anda. Okey, jom saya nak share beberapa makanan yang terbukti bagus untuk jaga kesihatan mental kita. Yang pertama adalah ikan yang kaya dengan omega 3 seperti salmon, sardin. Sebenarnya boleh bantu untuk stabilkan mood juga. Yang kedua adalah sayur-sayuran hijau seperti bayam atau brokoli. Dia ada folate untuk hasilkan serotonin, iaitu hormon gembira untuk otak kita. Yang ketiga adalah buah beri seperti blueberry, strawberry yang tinggi dengan antioksidan. Dia boleh lawan keradangan dekat otak dan juga kurangkan anxiety. Yang keempat adalah dark chocolate. Dark chocolate ni dia boleh naikkan endorfin yang boleh membuatkan seorang itu rasa lebih tenang, lebih gembira sebenarnya. Yang kelima adalah makanan yang berasaskan yogurt atau makanan probiotik seperti tempe, kimchi. Dia boleh jaga usus kita sebab gut-brain connection tu sangat penting sebenarnya. Jadi kalau nak jaga kesihatan mental, kan rawatan ubat-ubatan je yang penting, tapi makanan harian pun kena jaga juga. Ingat, otak kita ni pun perlukan nutrisi untuk berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita. Soalan boleh tanya di ruang komen. Take care.